Jangan cuba pergi cari kat luar. Pasal per hari tu saya sendiri pergi kat farmasi. Pasal stok saya dah habis. Pergi tengok-tengok, ya Allah, satu ni saja 100 lebih. Tetapi kalau you patah balik pergi ke beg kuning. Pasal sekarang ni Medicube tengah buat offer. 2 ni, atau you pilih lah, you nak yang ni ke, you nak campur dengan yang lain ke, you boleh pilih toner pack yang mana yang you nak sesuai dengan kulit you. Untuk dengan harga tengah promo gila ni, you pergi dapat kat beg kuning sekarang. Macam saya malam ni, saya nak pakai yang ni dengan yang ni. Okey, tujuan yang ni ialah untuk removekan dulu kita punya sel tersumbat tu, sel pori-pori tersumbat. So, dia ada 2 surface. Okey. Yang bahagian berbiji ni untuk exfoliatekan dia, yang ni soothingkan dia. So, clearkan kulit muka kita. Biasalah kalau kita dah masuk hospital ni, pori-pori kita akan terbuka. Mana taknya dengan ubat dengan semua. Pakai dia dulu. So, kalau you nak pergi kat beg kuning, pasal berbaloi lagi beli kat beg kuning. Kalau you tak percaya, pergi tengok kat beg kuning. Add to chat. Kalau you tak mau check out, esok pergi tengok dekat farmasi. Lepas tu, jangan melupa kalau tiba-tiba habis offer. Saya hari tu tahu, buka beg kuning. Saya ingat sama. Rupanya harga dia berbeza. Alright, terima kasih TikTok bagi good price for this item. You all boleh pilih. You all nak yang ni dengan yang ni boleh. You all nak dengan Koji acid boleh. Pilih saja mana yang sesuai untuk kulit you all. Yang pastinya berbaloi beli kat beg kuning sekarang. Okay, bye. Assalamualaikum.